Kail, tadi saya mau test you punya harga saja. Kalau you bagi saya punya harga sama tempat saya pergi, saya tak akan jual pada you. Pasal you bagi saya harga sangat-sangat tinggi. Saya pun terkejut jugalah you bagi saya punya harga. Hello, ini pucung lah. Akawal lama. Ya. Saya mau tolak duit boleh tak? You pintu tolong tutup dulu. Oh, main safety lah. Saya tengok you pakai macam bodyguard. Hei. Tengok. Bang, apa duit mau jual? Mau jual duit lama boleh lah. Mesti boleh mah. Mesti boleh mah. Bawa tengok dulu lah. Jual lama mah. Saya tengok TikTok tengok macam dapat 10,000 je. TikTok banyak yang palsu. Oh ya ke? Bukan semua yang betul. Lagi ada barang lain lah? Ada sikit lagi lah. Ni suka-suka simpan sajalah. Suka-suka simpan sajalah. Buat tengok lah. Ayu tolong pegang phone Sat. Saya cek. Abang, ini dia tak cukup lama lagi lah. Ini biasa. Oh, ini biasa. Ini tak dapat tukar. Saya ingat ini simpan lama lagi tinggi harga. Bukan, ini belum cukup lama lagi. Oh, belum sampai matam lagi lah. Saya simpan lagi lah. Ini boleh jual, tapi dia tak mahal. Dia tidak sampai 101 keping. Lepas tu ini siri satu tau. Tengok ada tidak sama meh. Yalah. Sini semua PULOH. Ini PULOH. Ini mahal sikit. Okey. Lepas tu yang paling mahal ini number 1. Oh ya. Number 1. Oh, ini sudah lama tau saya simpan tau. Dia bukan lama, dia mahal sebab dia number 1 ni. Okey, nombor siri 001. Ya, ni mahal. Ini satu keping saya sudah boleh beli 3,000. Oh yo. Yang lain saya kira bagi you. Banyak. 6,200 saja, tidak sampai 10,000. Oh, tak sampai 10,000 lah. Tidak sampai. Oh, tak ada lah. Kan boleh pergi jauh lah. Sebab macam yang cakap, yang itu paling mahal lah. Sebab kondisi kurang elok semua lipat-lipat banyak lah. Biasanya tengok, betul ya? Lah, dia sudah lama. Ini lagi macam ni lah. Macam ni lah. Saya tambah lagi 300 jadi 6,500 lah. Boleh ya bang? Sebab 10,000 memang susah buat lah. Boleh lah. Boleh ya? Boleh. Nak cash kan asal sih? Cash pun boleh. Cash lah? Cash lah. Lagi. Ini abang simpan? Saya simpan ini. Ambil cash. $6,500. 6,500. Abang betul ya? Ini you ambil ya? 6,500. Ambil ya? 6,500 lah? Ya betul. Saya sudah tengok tadi, memang betul 6,500 lah. Ini. Abang ini simpan lah. Ini buku sama envelope saya tak mau lah. Okey. Ini 6,500. Ini saya simpan lah. Tapi akak satu nak beritahu lah. Bagi tahu apa? Saya tengok ini akak cakap tadi itu nombor 01 lah. Kenapa? Saya ada tempat saya pergi KL lah, tapi saya tak beritahu tempat mana lah. Dia ambil harga sama saja, tak dapat itu 6,000, dalam 2,000 lebih saja. Akak, you memang terbaik lah akak. You memang jujur punya orang lah. Apa sih? Pasal tempat lain tak beritahu saya nombor 1 ini boleh jual harga tinggi. Mesti harga boleh tinggi harga sebab tinggi. Ini number 1 kan. Dia cuma ambil harga sama saja, yang 3 keping ni sama saja dikira. Macam ni tidak baik sebab ini memang boleh banyak kali ganda, 10 kali ganda ini sebab ini number 1 tau. Banyak number 1. Tapi apa-apa, you memang terbaik lah kak. You memang jujur punya orang lah. Tadi saya mau test you punya harga saja. Kalau you bagi saya punya harga sama tempat saya pergi, saya tak akan jual pada you. Tapi you tak bagi saya hampa lah ataupun kecewa. Pasal you bagi saya harga sangat-sangat tinggi. Saya pun terkejut jugalah you bagi saya punya harga.
Sebab ini number 1 memang boleh jual harga tinggi punya lah. Tapi apa-apa you terbaik, yang terbaik, the best. Boleh. Thank you Ini duk you simpan dulu. Ini saya simpan dulu Okay. Ini saya tak beli. Okay, thank you Kak ya. Thank you. Thank you. Akai Wang Lama.